Assalamualaikum. Hari ini first day kelas kita, face to face sebagai seorang beria tinggi kami keluar. Jadi hari ini hari pertama kita masuk kelas degree. Belum kecil lagi sebab kecil lagi, makeup pun belum lagi sebab barang makeup semua dalam kereta. So hari ini pucat gila muka. Pergi kereta.
pulang ikut pergi Raja. Lepas tu masuk tol Sedia Alam. Lepas tu masuk tol yang Kuala je. Lepas tu ikut belakang Petronas. Petronas ke Petron? Jerebu lah ni. Jerebu ke Embun. Bapak susah gila cari parking kat dalam ni. Parking banyak tau. Tapi semua dah ada orang duduk. Lepas tu semua one way je. Nak parking mana je. Ish. Geram lah kita. Geram dah. Aku sebab hidung pun dah barai. Kita parking je lah kat fakulti kita. Dekat fakulti hotel. Untuk pergi ke fakulti kesihatan. Sebab sini hotel, sini kesihatan. Tak ada parking nyok. Geram aku lah. Pusing dah 2 kali dah pusing. Kau nak pergi balik yang tadi? Tadi ada parking. Tapi polis tu tengok aku macam kerek je. Dah lah aku tak ada minyak. Minyak aku berapa pergi kereta. Memanglah ada banyak lagi. Tapi kan tak apalah. Aku rasa jalan kaki je lah. Jalan kaki je lah. Pergi parking dekat hotel. Okay lah. Kita sambung nanti. Dah jumpa parking. Tapi bukan kat hotel. Dapatlah parking dekat FSK, Fakulti Sains Kesihatan ni. Ada tempat parking. Alhamdulillah jumpa juga kat belah atas bukit ni. 3 kali 3 kali round 3 kali. Kali ketiga pun dapat. Alhamdulillah. Sebab benda tu kat situ je. Depan tu je. Kat bawah je. Okay lah. Bye. Okay, dah ambil student card. Ni dia jadi gemuk pada dalam balik test ni. Dia mengembang baju ITM ni. So sekarang pukul 9.57. Pukul 11 kita ada kelas. So kita tunggu Diana untuk sampai. Sebab kita tak sampai lagi. Dia punya kad tak siap lagi, jadi aku ambil dulu. So nanti apa-apa kalau ada update, aku update. Kalau tak ada, kita akan sampai sini je. Okay? Bye. Hong Kong Poly is one of the leader dalam hospitality and tourism punya education. Hong Kong Poly, dia one of the top tier lah dalam kita punya education. So kalau dia ada masa dia baca, kalau tak payahlah sebab dia fokus apa yang dia offer. Kalau nak beri tentang pihak promoter Hong Kong Poly ya. Okay, boleh? Ada soalan? Okeylah, kan? Alright, it's okay. Nanti untuk yang minggu ni saya akan postkan soalan saja. Dari no video tak pula kan soalan daripada saya daripada exam saja dan English part. Right, the rest saya minta tolong sangat lagi 2 minggu come out with strategy yang nak pergi and then siapa, manager apa, bukan nama dia, manager apa.
Right? Kita tengok apa lah Spiderman ni. Dan ni tiga tadi ada tiga kan? Ini adalah topik dia, right? Dan nanti you prepare lah some draft questions yang kita nak tanya pasal ini. Lepas tu kalau lepas kita terus bagi you endorsement lah. Ini dah buat terus tanya macam mana. Oh, biografi ke? Filosofi. Oh, macam tu. Biodata. Biografi pula. Nak submit ke? Nak submit minggu 14. Minggu 14 tu ada kat dalam presentation kan? Ada buat pada hari kan? Even selain future pun saya letak lagi. Tak ada lagi. Pada minggu 14, 25/1 25/1 dan 29. Okay? Maksudnya lagi 2 minggu yang tak ada itu adalah pada seminar yang kedua 23 seminar kedua adalah pada 23/11 dan itu mesti dah ada draft tu lah. Janganlah cakap verbal je. You buat draft tu tunjuk kat saya. So as a group you akan ada file atau ada saya tu. Okay? Baru kita jalan mungkin dalam 1 hour baru kita jalan on. Terus letak tap screen. Oh, nyek 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 nyek. Kan macam you tak sanggup nak makan dia. Kan? Oh, dia menangis, dia macam menangis jerit-jerit. Tapi masa tu tak ada action. Tak ada, dia fresh kan. So you letak daripada air masak. Dah habis kan? Belajar